Okey, 1, 2, 3 ialah 3 sebutan berturutan. Sebutan berturutan bagi janjang aritmetik. So, aritmetik ni apa kena ingat? Okey, kalau kita ada T1, T2, T3, kita tahu dia naik adalah D. Nampak? So, kita tahu D sama dengan T2 tolak T1 sama juga dengan T3 tolak T2. Nak cari beza dia, kita akan ambil tolak dengan nombor yang sebelum tu. Ni kalau aritmetik lah. So, dia nak beza sepunya. Beza sepunya ni adalah D lah. Okay. Macam mana nak banding? Nak kira mesti kena ada persamaan. Okay. Kita tahu yang ni tolak yang ni. Sama juga yang ni tolak yang ni. Okay. 3x. 3x tambah 2 tolak dengan negatif 2x tolak 1 sama dengan 9x tambah 3 tolak dengan 3x tambah 2. Nampak tak? Okay, ni 3x tambah 2 ni kat sini. Nampak? Kenapa hilang? Okay, so yang ni adalah warna purple. Ni warna coklat lah. Right, nampak tak? Okay. Yang ni tolak yang ni. Sama juga yang ni dengan yang ni. Kenapa? Sebab dia adalah samalah. Okay, beza dia sama. Okay, so kita akan dapat 3x tambah 2. Okay, negatif-negatif jadi positif. Positif 2x, negatif dengan negatif jadi positif. 9x tambah 3, tolak 3x, tolak 2. Okay, yang ni 3x tambah 2x dapat 5x. Okay, then 2 tambah 1 dapat 3. Sama dengan, ni sama juga, 9x dengan 3, tolak 3x dapat 6x. Okay, lepas tu 3 tolak 2 dapat 1. Lepas tu kumpul je setempat. Okay, 6x tolak 5x sama dengan, okay, kat sini ada 3 kan? Nampak? Sini 3. So, 1 ni pindah sebelah dah kan? Jadi tolak. 3 tolak 1. So, x kita sama dengan 2. Okay. X ni beza sepunya ke? Tak. X ni yang kat dalam ni. Beza sepunya ni kita dapat bila kita tolak. So, suka hati awak lah nak ambil yang ni tolak yang ni. Ataupun yang ni tolak yang ni. Saya nak ambil ni lah kecil sikit. Okay. So, kita tahu. Okay, A ni lupa pula. Okay. So, D beza sepunya sama juga dengan kita ambil satu sebutan tolak dengan sebutan sebelum tu kan. Dia akan jadi 3x tambah 2 tolak negatif 2x tolak 1. X dah ada kan tadi. Boleh ganti direct lah 2. So, sama dengan 3, 2 tambah 2 tolak negatif 2. Nak ganti kelas pun boleh suka awak lah. So, kita akan ada 6 tambah 2, 8. Okay, 8 tolak dengan, okay, negatif 4 tolak 1 dapat apa? Negatif 5. 8 tolak dengan, okay, 8 tolak jadi 8 tambah kan. So, 8 tambah 5 jadi 13. Ni adalah dia punya D. Sekarang dia nak sebutan pertama. Okay, soalan ni dia nak sebutan pertama. Dia nak sebutan pertama jika, okay, 3x tambah 2 ni adalah sebutan ketiga. So, dia cakap yang ni sebutan ketiga. Okay, kat sini buat tak? Okay. Sebutan ni kita guna B kan? Okay, sebutan ketiga adalah 3x tambah 2. Nampak, saya terus tuliskan 3x tambah 2. Di mana x ni dah dapat jawapan kan? Tadi 2. Ganti je balik. So, 3, 2 tambah 2 dapat 6 tambah 2, 8. Okay. Apa formula Tn? Awak nak cari mesti kena ada persamaan. Mesti kena banding. Kalau 8 je, ni 3. Apa persamaan dia? Okay, so persamaan dia Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Nampak? N ni sebutan, A sebutan pertama, D beza sepunya. So, kalau ganti dalam formula, okay, instead of Tn, kita ada T3.
So, T3, saya ganti balik sebiji sama dengan A tambah, nampak? A tambah N tolak 1. Ni akan jadi 3 tolak 1. Ganti sebiji. Okey, 3 tolak 1. D dia berapa? D dah jumpa tadi kan? 13. Ganti balik 13. Okey. T3 ni juga sama dengan 8. Samakan dengan 8. Okey. So, kita ada A tambah 2, 13 sama dengan 8. A tambah 26 sama dengan 8. A sama dengan 8 tolak 26 dapat negatif 18.